Ni lagi feedback ataupun petua. Musim sejuk ke, musim panas ke, petua saya kepada semua jemaah. Suhu bilik wajib 25 ke atas. Minum air suam selalu, insya-Allah selamat. Insya-Allah. Ni tu kata ni feedback. Terima kasih lah yang komen-komen kat saya, yang follow saya, yang bagi-bagi feedback. Insya-Allah moga-moga dapat ganjaran yang sebaiknya kepada kita semua. Jadi tengok musim sejuk kan musim panas sama. Minum air, macam saya beritahu, minum air sejuk boleh je, minum je, tak ada masalah. Cuma jangan kita tengah panas ni pergi bubuh air, dia jadi macam api yang membara, dicurahkan air. Lebih kurang macam itulah. Suhu bilik kawal lah. Dia jadi macam mana? Bila luar terlalu panas, masuk dalam bilik sejuk, badan kita tu, tak semua orang badan sama. Jangan kita kata aku okey je. Yalah, okey mungkin ada orang yang okey, mungkin ada orang yang tak okey. Jadi ni salah satu cara-cara orang kata precaution, persediaan daripada kita nak sakit, baik kita jaga diri kita. Terima kasih lagi sekali. Jangan lupa like, komen dan share.